Ada jarum di atas papan, papan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan merdu umat Islam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Humaira dari Wartawan Cerdas. Pada tanggal 28 Februari 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Damai mengadakan Majlis Persaraan Puan Pengetua iaitu Puan Hajah Suriana binti Ali. Jadi, mari kita sama-sama menyaksikan perjalanan majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Like a morning breeze, with knowledge that danced like leaves on trees. Her words were spells that made us see the beauty in numbers and poetry. A smile that could chase the clouds away, the kind that could brighten our darkest day. She taught us with magic not found in books, with wisdom wrapped up in her knowing looks. She turned every challenge into a feat. Her stories would shimmer like sunlight's gleam. She made us all dare to dream the dream. A smile that could chase the clouds away, that could brighten our darkest day. She taught us with magic not found in books, with wisdom wrapped up in her knowing looks. Now she's flying to a life of ease, where joy runs wild. Guiding us forward as years go by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Hanafi dengan Adam Harish. Okey, baiklah. Soalan yang saya ingin tanyakan adalah apakah kenangan yang paling manis bila bersama dengan pengetua? Okey, terima kasihlah kerana sudi menemu ramah saya. Jadi kenangan yang paling saya rasa orang kata baiklah banyak. Tetapi saya ni orang kata muda lagi lah dalam perkhidmatan. Saya baru 4 orang pengetua. 4 orang pengetua. Tetapi Puan Hajah Suriana ni satu-satunya pengetua saya yang mana berkenaan disiplin tu dia sangat cakna lah. Contohnya kalau kita tengah soal budak, dia datang sekali soal kan. Jadi saya sangat rasa kehilangan lah. Sangat rasa kehilangan, terutama sekali bila saya handle disiplin, dia terlibat sekali. Memang sedih lah kan. Kalau ikut hati saya nak dia pencen umur 60. Tapi seperti mana yang kita tahu, dia tak berapa sihat. Cuba kita doakan lah supaya bila dia pencen ni, dia diberikan kesembuhan dan dia dapat fokus lah pada kesihatan dia. Selama ni kalau nak tahu, dia banyak fokus kepada kita lah, warga-warga sekolah. Sampai tidaklah dia mengabaikan kesihatan dia, tapi maknanya dia tak dapat fokus sangat kepada kesihatan dia. Jadi saya rasa satu kehilangan sangat besar lah. Kita kehilangan sangat besar.
Mungkin kalau kepada saya ni seorang ibu lah, kepada Adam semua-semua awak semua ni, mungkinlah kehilangan seorang nenek yang sangat penyayang. Kenangan macam Cik Nafi cakap tadi, sama. Tapi yang paling tak boleh lupa sekali, yang puan pengetua bagi break. Kita orang bertungkul rumus nak siap satu malam ke. Sebab apa? Pengetua cakap esok pengetua nak tengok. Itu je. Itu je. Itu saja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Pengetua. Baiklah, saya ada beberapa soalan nak tanyakan kepada Puan Pengetua. Soalan yang pertama, apakah perasaan Puan Pengetua ingin ingin bersara dari pekerjaan selama berpuluh-puluh tahun bekerja? Okey, alhamdulillah ya. Yang pertama, cikgu rasakan memang rasa sedih, rasa sayu nak meninggalkan kerjaya sebagai seorang guru. Namun cikgu rasa gembira ya, sebab selama ni cikgu rasa beberapa misi cikgu dalam perkhidmatan cikgu dah berjaya capai, dan alhamdulillah cikgu doakanlah ya kepada semua yang ada ni nanti meneruskanlah legasi kita untuk mencapai kecemerlangan untuk sekolah kita, insya-Allah. Okey. Soalan yang terakhir. Apa perancangan cikgu selepas tamat ataupun bersara daripada bekerja? Macam nak sama melancong ataupun duduk rumah saya saja? Okey, insya-Allah ya. Yang pertama sekali cikgu rasa keutamaan cikgu adalah of course keluarga cikgu, dan yang penting juga adalah untuk menjaga kesihatan ya, sebab cikgu memang ada beberapa komplikasi kesihatan. Jadi cikgu nak utamakan kesihatan cikgu lah ya, untuk orang kata kekal cergas, sebab cikgu suka beriadah ya. Jadi insya-Allah cikgu akan teruskan itulah bersama dengan keluarga cikgu, terutama saya suami cikgu, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. You'll be our favorite of all. A smile that could chase the clouds away, the kind that could brighten our darkest day. She taught us with magic not found in books, with wisdom